ayak kan. Kat situ benda ni yelah tak cukup recovery tu memang problem lah. Ni Aduh, sama lah. rasa macam dia lambat return tu. Memang masa penat fatigue sangat tu. Ni kita punya fascia. Fascia tu kalau kita dah sapuah lembu kan, kita nampak satu lapisan tisu putih-putih tu kan. Benda tu dah start macam dia dah jadi adhesion ataupun satu benda yang menghadkan kita punya pergerakan otot. Jadi bila kita nak gerak tu dia rasa limited lah. Nak gerak lebih sikit, dia rasa macam ketat. Itulah punca dia. Gila sedap keluar angin ni. Angin kat mulut tak apa. Dua. Angin bawah tu yang risau ni, betul kat ni. Tak apa dah buang. Tak apa bicep. Itu contoh lah. Contoh dia. Kita nak buat dry ring. Target this muscle lah. Alright, so muscle kita this one, first one BMO. So dia kita punya muscle sini. Okay, kalau biru ni tempat yang untuk dia release lah. This is dia punya point dia. Okay, boleh saya lepas. Yang satu lagi. Lepas. Sangat-sangat disarankan lah kalau yang macam tak sempat nak buat recovery tu kan. And then even untuk orang yang ada sakit-sakit lain pun boleh, tak ada masalah. Untuk melancarkan pengaliran darah, serta kalau darah mengalir dengan lebih lancar, lagi banyak oksigen, dia akan ngantuk sikit.